Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini, aku akan sharekan macam mana cara untuk pasang reverse camera untuk Android player lah. Mungkin kereta korang belum ada reverse camera. Jadi macam mana cara kita nak pasang reverse camera ni secara PNP ataupun secara mudah. Okey, macam yang kat tangan aku sekarang ni ada jenama Matrix. Kalau korang nak beli, korang boleh klik je link dekat description. Ataupun korang dah ada, korang je follow je lah video ni cara untuk buat pemasangan. Sebelum tu, kepada korang yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Jom aku tunjukkan macam mana cara nak pasang reverse camera. Untuk first kali, kita start daripada belakang lah. Kita start daripada belakang, baru kita ke depan. Lepas tu baru kita buka Android player. Sekarang kita akan buka dia punya reverse camera ni dan kita akan tengok lah. Okey, untuk reverse camera ni, kalau korang tengok yang jenis macam ni. Okey, reverse camera jenis macam ni. Dan dia bagi wire macam ni lah. Satu untuk wire video, yang ni untuk video dan yang ni untuk power. Dan jadi dua wire kat sini. Wire ni tak perlu potong . Kalau korang potong, yang biru ni adalah untuk line. Okey, yang biru ni adalah untuk dia punya line lah. Kalau untuk putih ni untuk kamera depan. Kalau korang guna kamera ni letak dekat depan, jadi yang ni kena potong. Kalau guna untuk belakang, tak perlu potong lah. Sama juga yang biru ni, kalau potong nanti line tu dia tak ada. Line yang dekat dalam kamera tu. Jadi jangan potong. Okey, kita akan buat pemasangan. Satu lagi dia bagi kabel power. Okey, yang ni adalah kabel power dan ada satu lagi kabel. Nanti aku tunjukkan. Okey, sekarang kita akan ambil dia punya tool. Okey, tool ni adalah untuk kita nak buka dia punya clip. Dekat bahagian atas ni kita akan buka dan juga untuk bahagian tepi ni. Lepas tu kita akan buat wiring lah. Kita akan ambil wire reverse. Wire reverse lampu untuk supply power ke kamera. Sekarang kita akan buka clip. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh klik je link yang aku dah letak dekat description. Ataupun korang boleh beli je dekat DIY ada jual. Dia punya tool untuk pencongkir kereta ni. Sekarang kita buka klip. Okay, cara untuk buka klip dia, first kali, kalau yang macam ni, yang ni kita tekan je. Okay, tekan, kemudian kita congkir. Okay, dah. Macam tu je cara dia. Okay, sekarang aku akan buka semua sekali lah. Okay, kita dah siap buka semua sekali. Kemudian, kita akan buka dekat sini lah. Kita akan buka dekat sini. Yang sini ada dua. Satu dekat sini dan satu lagi ada dekat dalam ni. Ada dekat dalam ni ada satu lagi. Okey, cara untuk congkil dia. Ambil je tool yang tadi. Masukkan macam ni. Lepas tu, just congkil je keluar. Okey, dah satu dan satu lagi dekat bahagian dalam ni. Lepas tu, yang ni. Kita just tarik buat keluar. Okey, untuk wire satu lagi tu, sebenarnya aku dah buat lah dia punya wiring. Okey, yang ni. Ni wire satu lagi dia bagi. Ada dua kepala lah. Satu macam ni dan satu lagi macam ni. Yang ni aku dah pasang siap-siap. Aku dah pasang siap-siap kat dalam ni. Kenapa aku pasang siap-siap? Sebab aku pasang siap-siap sebab kalau aku buat video nanti dia jadi panjang. Nanti korang just tengok cara pasang wire je. Korang kena buka lah. Nak buka ini, kalau tak nak buka pun boleh. Just masukkan kat luar macam ni. Masuk kat luar macam ni. Lepas tu boleh ke petak. Tapi macam aku tak lawa lah macam tu. Kita nak nampak dia betul original. Dan juga barang tu tak nampak yang kita buat. Jadi dah kita masukkan dalam ni. Okey, dah masukkan dia akan jadi macam ni lah. Okey, dan aku buat satu lagi wire. Yang ni. Wire ni adalah warna hitam dan juga warna merah. Yang ni adalah untuk kita pasang dia punya ni lah. Dia punya power. Okey, dia punya power ni untuk kamera. Nanti kita just pasang kat sini je. Okey, untuk wire ni wire dia. Okey, ni wire dia. Ada dua wire. Okey, untuk wire power ni, yang dua ni kan, yang dia direct ke atas ni untuk power. Okey, untuk yang ni kita akan sambung dekat sini. Okey, dekat soket lampu ni ada wire warna hitam dan juga warna kuning. Dua ni lah. Untuk hitam kita akan sambung warna hitam dan untuk kuning kita akan sambung warna merah lah. Hitam tu adalah dia punya ground, dia punya negatif. Kuning tu dia punya positif.
Jadi cara nak sambung dia, aku tak nak potong wire. Jadi kita akan cabut dia punya clip dan kita akan sambung. Kita tak nak potong wire lah. Jadi yang ni kita boleh buka dia punya soket lampu. Okey, sekarang kita akan congkil lah dia punya kuning dan juga hitam. Hitam dia sebelah kosong, kuning dia tengah-tengah lah. Okey, first kali kita kena letak span ni macam ni lah. Okey, lepas tu kita congkil kat sini. Lepas tu kita akan congkil dekat bahagian dalam ni. Okey, dia ada pin satu kat dalam ni, tekan. Lepas tu tarik keluar. Tekan, tarik keluar. Okey, dah. Okey, dah tercabut kuning dan juga hitam. Yang ni kita buat keluar. Lepas tu kita akan pasang dengan wire ni lah. Yang ni kita ukur dulu. Kita ukur macam mana wire panjang. Okey, lepas tu kita potong sikit. Okey, lepas kita dah buka dia punya cooper, sekarang kita akan sambung lah warna merah dengan warna kuning. Okey, yang ni kita just sambung je. Okey, kita dah sambung hitam dengan hitam dan juga merah dengan kuning. Lepas tu kita just masukkan je. Just masukkan je dekat dalam slot yang kita cabut tadi tu lah. Okey. Lepas tu kita kena tolak masuk ke dalam. Kita ambil taspen yang ni, tolak masukkan sampai dia klik. Lepas tu yang ni kita akan tape lah, kita akan bagi cantik. Kita akan tape ni untuk lagi kemas lah, untuk lagi kemas dan juga kita tak nak wire tu tercabut ataupun longgar. Okey, dah. Lepas tu yang kat dalam ni nanti kita akan cover tight lah. Okey, kedudukan dia macam ni. Okey, nanti yang ni kita akan cover tight. Lepas tu untuk lampu belakang kita dah boleh sambung. Okey, yang ni kita dah settle, sambung dekat bahagian lampu sini. Dah siap. Sekarang kita akan pasang ni lah dia punya power. Yang ni aku akan potong bagi pendek je. Okey, dah. Lepas tu kita akan gunakan soket. Okey, ni soket dia. Yang ni lah. Kalau tak ada soket boleh je direct sebenarnya, tapi aku lebih suka guna soket lah. Senang kalau kita nak tukar ke apa ke, nak troubleshoot ke apa, senang. Sekarang kita akan pasang kat sini. Okey, kita dah pasang dia punya soket ni kan. Yang ni ketat, dia pin ketat. Okey, tadi ada terlupa satu lagi. Sepatutnya kita kena sambung satu lagi wire. Wire warna merah yang ni. Okey, yang ni kita kena sambung kat sini. Merah dengan merah. Kita ambil. Lepas tu kita sambung kat sini. Okey, dah. Itu warna merah. Dia merah, kita kena sambung dengan yang ni lah. Dan ground satu. Okey, satu lagi ground. Kat sini kita sambung. Kalau ground tu masuk body pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Okey, sekarang kita akan sambung dekat dia punya soket dia. Okey, kita ukur dulu, kita tengok betul ke tak kedudukan. Okey, sini. Yang tepi sini adalah hitam. Okey, kemudian kita masukkan warna merah. Dia punya klip ni kena congkil sikit. Okey, kemudian kita masukkan warna merah. Okey, dah siap. Dia punya power. Okey, jadi yang ni kita just masuk je dekat sini. Gitu kan cantik kan dia punya soket dia. Okey, yang ni nanti kita akan tape. Okey, sekarang kita akan pasang dia punya kamera lah. Okey, untuk pasang kamera ni, kita akan masukkan dekat sini, dekat lampu ni. Okey, nanti wire kita akan masuk ke celah sini lah wire. Sekarang kita kena buka dulu dia punya chrome ni.
kita kena buat keluar. Cara nak buat keluar dia, korang kena pakai T10. Lepas tu longgarkan ada 2 skru. Kena cabut lah. Satu kat sini, dia punya nut satu, dan satu lagi kat sini. Okay, kita buka dulu. Kat sini dia ada klip Dia ada klip belah luar. Ada 1, 2 dan dia ada satu lagi klip dekat bahagian dalam. Okay, dia ada dekat bahagian dalam. Dekat sini dia ada klip satu hujung dan juga hujung ni pun dia ada klip juga. Jadi sekarang kita akan cabut lah. So, ada satu lagi klip dekat sini. Okay, ni adalah klip untuk logo punya. Logo Pro 2. Jadi yang ni kena tekan dan tarik keluar. Okey dah. Kita buka. Sekarang kita boleh buat keluar lah. Kita dah buka dia punya inner punya. Yang ni tersimpan dulu. Kemudian kita akan longgarkan lampu ni. Kita akan cabut dia. Okey, cara nak cabut dia, untuk first kali tekan sini dan tarik soket. Lepas tu dekat bahagian tepi sini kita kena tekan. Okey. Ni kena tekan. Tu buat keluar. Dah keluar lah dia punya lampu. Okey dah. Sekarang kita akan masukkan wire kamera. Okey, kita akan pasang double tape dekat kamera ni. Kalau tak nak tebuk boleh pakai double tape lah. Kalau nak tebuk boleh tebuk. Dia ada bagi dia punya skru. Ini punya skru ada 3. Okey, sekarang kita pasang double tape. Okey dah. Kemudian kita akan letak kat sini lah. Kita akan letak kat sini. Okey. Lepas tu kita akan masukkan dekat sini. Dekat lampu tadi yang kita buka ni, kita akan masukkan situ ada punya wire. Lepas tu kita akan tutup dengan lampu. Okay, kita masuk wire dulu. Okay, kemudian kita tutup, dia akan jadi macam ni. Kamera. Okay, sekarang kita akan pasang dia punya lampu. Okay, untuk lampu ni dia akan terangkat lah sedikit. Sebab kita masukkan wire kat sini. Kalau tak kita kena tebuk. Tapi kita tak nak tebuk. Jadi kita just kepit macam ni je. Okay, masukkan belah tepi ni dulu. Lepas tu yang ni kita tekan. Okey, dah. Dah masuk. Dan kita masuk semula dia punya cover ni lah. Okey, kita akan skru lah dekat bahagian sini. Dan soket lampu ni jangan lupa untuk pasang semula. Nanti lupa. Okey. Lepas tu kita ketatkan. Okey, dah. Kita check. Okey, kita check semua masuk. Tak ada masalah. Lepas tu kita ketatkan kamera. Okey, dah lawa. Sekarang kita akan sambung dia punya wire power. Untuk wire power ni senang je. Sebab wiring kita dah buat, jadi kita just plug and play sini dan yang ni ke sini dah siap. Cuma kita nak tape lah. Kalau ada tape boleh tape. Macam aku nak pakai tube. Cuma yang sini kita belum tape. Kita tape dulu. Kita just sambung and then kita tape. Sebab kita tak nak nanti wire ni longgar ke, nanti nak kena buka balik. Masalah lah, 2 kali kerja. Jadi kita just tape je. Okey, dah siap. Yang ni kita just masukkan kat dalam. Okey, kita dah siap buat wiring dekat bahagian belakang. Untuk supply pun dah siap. Dan yang ni adalah wire untuk kamera depan. Jadi kita akan sambung kat depan kejap lagi. Sebelum tu kita kemaskanlah dekat bahagian belakang.
Okey, yang ni aku dah kebetat, tak nak bagi bergegar lah. Takut nanti bergegar bunyi. Tang bunyi kan. Jadi kita kebetat. Sekarang kita akan pasang semula cover dekat bahagian atas ni. Okey, untuk pasang cover. Okey, first sekali kita centerkan dan ambil dia punya klip. Okey, kedudukan macam ni klip. Masukkan dekat dalam lubang. Lepas tu tekan. Okey, dah. Okey, untuk sambung wire tu, korang pergi dekat bahagian penumpang belakang. Lepas tu kena buka lah. Kena buka cushion yang besar ni. Tekan dia punya ni, lock ni. Tekan, lepas tu tarik bawah keluar. Okey, lepas tu ada klip dekat sini. Ada 2. Okey, yang ni just congkil je. Congkil yang ni. Congkil. Okey, automatik dah. Boleh tarik. Okey. Lepas tu ni kita just tarik keluar. Okey, kita dah buka. Okey, nanti kita akan buat masuk wire dekat sini lah. Okey, untuk wire ni kita akan buat masuk dekat dalam lubang. Okey, lubang sana dia akan tembus dekat penumpang. Okey, lubang yang ni nanti dia akan tembus dekat penumpang sana lah, penumpang belakang. Jadi kita just masukkan aja wire and then kita akan tarik daripada sini. Okey, nampak yang tu ada kan? Dia punya wire. Okey, dia punya wire ada. Jadi kita just tarik je. Kemudian, yang ni kita tutup dulu. Kemudian kita akan buka cover dekat bahagian bawah ni. Kita akan lalu ikut bahagian bawah. Yang ni just tarik keluar je. Okey, dah. Jadi wire ni kita masukkan dekat bahagian bawah. Okey, macam ni. Yang ni pun sama. Kita akan masukkan sampai ikut bahagian depan. Okey, kita akan pergi dekat bahagian depan dan kita akan buka lah cover ni. Just congkil je. Okey. Lepas tu ambil kita punya wire. Okey, lepas tu kita akan masukkan ikut celah ni lah. Ikut celah-celah bawah ni kita kena masukkan. Okey, masukkan ikut celah ni. Okey, untuk bahagian depan ni pun sama. Yang ni senang je. Masuk, lepas tu selit kat dalam ni. Okey, selit kat dalam ni sikit. Lepas tu kita buka dashboard lah. Kita buka dashboard ni. Tarik keluar. Okey, and then wire kita buat masuk ikut dalam. Okey, dah settle. Okey, untuk yang belakang aku dah tutup. Okey, aku dah tutup lah yang belakang. Sini dia silau sikit. Dia tak nampak sangat. Sorry guys. Okey, lepas tu yang kat sini pun kita dah pasang lah. Dia punya cover ni pun aku dah pasang. Okey, untuk bahagian depan pun aku dah pasang lah. Okey, wire ni kita ambil. Lepas tu kita akan masukkan ikut Android ni. Masuk ke dalam dashboard and then kita buat keluar kat sini. Okey, kita buat keluar kat sini. Okey, untuk sambung dia punya reverse kamera ni adalah untuk first kali wire yang ni. Okey, wire yang ni untuk first kali. Wire yang ada satu. Macam ni. Okey, soket dia macam ni lah. Yang ada 2 wire ni and then ada satu wire macam ni. Okey, ni adalah untuk reverse kamera. Okey, sambung kat sini satu. Sekejap lagi kita akan tape. Lepas tu satu lagi kita sambung dekat bahagian sini. Okey, nampak tak dia tulis back. Back ataupun reverse. Jadi ni untuk power dia kita sambung kat sini. Okey, sekarang kita akan sambung wire back ni dengan yang ni lah untuk power reverse. Okay, kita sambung dua ni. Okey, macam aku akan guna tube lah. Guna tube. Kalau kau nak guna tape pun boleh. Tak ada masalah. Okey, kita masukkan. Kita buang dia punya ni. Keluarkan dia punya cooper. Okey. Dah siap. Lepas tu yang ni kita tape.
Okay guys, kita dah siap buat sambungan dan kita dah sambungkan wire dekat Android ni. Jadi sekarang kita akan test lah. Kita akan test, kita try start. Dan kita akan tengok reverse camera function ke tak function. Okay, tekan brake dan masuk gear reverse. Okay, boleh nampak Okay, reverse dah okey lah, tak ada masalah. Okay, kamera reverse dah function. Okay. Okay guys, tu je cara dia macam mana korang nak buat wiring untuk kamera reverse. Yang ni korang boleh guna je. Cara pemasangan dia lebih kurang sama je untuk semua jenis kereta. Okay guys, dan jangan lupa untuk tengok video part 3, di mana video part 3 aku akan share cara untuk pasang tempered glass bagi Android player. Ada tempered glass yang aku akan pasang dekat sini. Yang tu adalah video part 3. Jadi jangan lupa tengok. Dan kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan tekan button subscribe dan juga tekan button lonceng. Sekiranya korang ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okay guys, tu je. Sekian daripada aku, Hafiz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.